Encik keliru ke kenapa anak-anak kambing encik tak beberapa besar? Mungkinan dia ada masalah dengan dia punya penyusuan. Kalau masalah penyusuan, apa yang kita boleh buat? Step pertama, kita kena pastikan anak kambing yang baru berlahir ni, pastikan dia cukup minum susu pertama, iaitu susu kolostrum nama dia. Sangat penting untuk dia minum dalam 24 jam ni. Kalau tak, dia punya sistem imunisasi dengan dia punya kadar penyerapan antibody untuk keselamatan dia akan turun selepas sehari. Dia memang sangat penting. Kedua pula, waktu dia tengah menukar daripada susu kepada makanan rumput ataupun pellet, waktu tu sangat penting juga. Sebab tu kena pastikan dia punya perut pertama, rumen dia dah cukup besar, dah cukup develop dan cukup bagus untuk penyerapan ataupun digestion yang kita perlulah. Makanan creep feeding ni maksudnya kita nak ajar dia untuk tukar daripada makanan susu kepada makanan rumput ataupun pellet. So itu nama creep feeding, iaitu kita buat campuran macam nestem untuk dia belajar daripada liquid kepada solid. So pada waktu ni kita nak pastikan tempat yang kita sediakan ni cukup untuk dia belajar cara nak makan makanan-makanan ni tanpa dibuli oleh kambing-kambing lain. Sebab kambing dewasa akan tolak baby ni ke tepi dan makan makanan dia pula. Jika mak tersebut meninggal ataupun mak tersebut tak bagi susu ataupun mak itu reject baby dia, apa yang kita boleh buat? Dalam 24 jam tu dia mesti minum susu yang sangat penting. Kita buat apa? Kita punya option yang ketiga, iaitu milk replacer. Nama dia Premier Labs. Yang ni memang formulasi memang special untuk anak kambing, di mana dia ada cukup protein, tenaga serta antibody yang dikeringkan, memang spesifik untuk anak kambing, untuk bagi dia tumbuh cukup dan untuk bagi sistem imun dia cukup kuat juga. Kalau nak pakai Premier Lamb ni, dia ada dia punya schedule ataupun dia punya steps lah. So dalam sehari tu kita kena campur 160 gram dalam 1 liter air, sekali dalam sehari ataupun 2 kali sehari. Tapi seliter tu sebab anak kambing kan kecil, so dia tak akan minum sekaligus semua. Dia akan minum sedikit demi sedikit tapi dalam frekuensi yang lagi tinggi. Contohnya mungkin dia minum 1 liter tu dalam 5-6 kali, sedikit sampai dia habis. Macam ni pakailah sampai dia mula makan rumput, iaitu dari hari pertama dia lahir sampai minimum sebulan setengah ataupun 2 bulan. Kalau tak pasti sama ada campuran tu betul ke tidak, boleh refer juga dekat dia punya information depan paket inilah.